Hari ni kita try jalan dekat penjara lama Johor Bahru, Kota Jail. Kejap lagi kita masuk ke dalam. Mana yang tadi masuk sekarang pun dah kena bayar. Ni harga tiket. Dia ada notis. Kita masuk ke dalam penjara. Sempit gila penjara dia. Bilik tawanan. Kita try masuk. Ini boleh duduk berapa orang? Inilah harganya. Cantik-cantik. Laluan di sini ya. Itulah apa tu? Sayang begini telah jauh dariku. Jadi bilik sebelah, bilik kedua penjara. Ini tempat tidur lah. Bilik luas dia pegang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaki. Mana kapal gila besi. Ada siap lukis-lukis. Panas. Memang panas. Kalau rasa nak duduk suasana penjara yang panas gini, yang benda ni. Macam mana? Macam-macam bangsa di sini. Ni berapa orang kalau duduk dalam ni? Sebenarnya? Tak tahu. Taman Cendana Wanted. Itu memang ada semua. Memang tak ada ruang. Ini special sikit ni, bilik special sikit. Buat telefon. Sempit. Memang duduk sini memang sempit. Memang tak ada apa nak dibuat ni. Nak buat apa je dalam ni. Tempat sampai jamban pun tak ada. Kencing apa semua memang tak ada.